Hari ini breakfast kutil goreng udang ya. Senang je nak buat. Tapi rasanya memang special, sedap sangat. Kena cuba ya. Macam biasalah, tumis bawang putih yang dicincang dalam 3-4 ulas. Itu gorenglah udang yang dah dikupas kulit, basuh siap apa semua. Angkat naik udang tu. Lepas tu masukkan cili blend. Tak payah banyak, dalam 2 sudu macam tu cukup lah. Sebab nanti pedas pula. Lepas tu cili ni kena tumis sampai betul-betul masak. Naik minyak, pecah minyak semualah. Itu bolehlah nak masukkan apa ni, telur. Kas ke tepi lah dulu cabai yang kita ada tumis tu. Kalau tak cukup minyak boleh nak tambah sikit. Itu gorenglah telur bibit 2. Itu bolehlah nak masukkan apa ni, kas ke tepi telur tu. Lepas tu yang bahagian cabai ni kita masukkan sedikit air masak. Itu sos siap lah, sos cili, sos bubur apa tu, sos tiram sikit. Itu kicap, yang penting kicap manis. Kicap manis saya guna kicap manis habal lah. Itu kicap manis. Kicap pekat 3 jenis kicap. Dengan 3 kicap tu memang sedap lah. Itu masukkan kuih tiaw. Kuih tiaw tu kena basuh dulu lah. Sebab kuih tiaw tu dia berminyak, dan kalau tak basuh, bau minyak tu dia kadang-kadang macam hapak, macam busuk lah. Tak sedap lah. Saya selalu basuh dan toskan. Itu goreng ke semua bahan tu bagi bercampur sekata. Agak nak masak, bolehlah masukkan apa ni, tauge lah, sayur tauge dengan kucai. Tu ya sayur dia pun. Lepas tu goreng sekata semua je. Masuklah perasa garam, sebut perasa garam, lada, sikit lada hitam lah. Saya masukkan sikit lah, tisu lah. Sikit lah, tak payah banyak. Lepas tu perasa dia bubur cukup rasa sikit. Garam pun secukup rasa, tak payah banyak sangat. Sebab dah rasa kicap tu kadang-kadang dah masin dah. Jadi gogol lagi sekali, siap boleh dihidangkan. Memang terbaik, mudah sangat. Kadang-kadang kita asyik beli tu, kadang-kadang tak tahulah macam mana dia buat. Kadang tak sedap mana, kita masak sendiri makan puas lah. Boleh makan tambah. Dan terjamin sedap. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye.